kalau meninggal dunia, kami call bos kami. Nanti bos kami akan bawakan mana-mana ustaz daripada kampung kat luar sana kat Sipitang tu. Dan kadang-kadang tak datang. Jenazah kadang-kadang dah sehari suntuk dah, 2 hari kadang tak ada siapa nak uruskan. Bila kita sampai dekat tempat-tempat ni, Allahu Akbar, sampai kesedihan kami melihat keadaan umat yang Fatihah tak tahu baca. Dan mereka ni adalah pekerja-pekerja asing yang diambil daripada Indonesia secara haram. Jadi mereka tak ada dokumen. Jadi tak ada orang luar yang boleh masuk, dan tak ada orang luar, dia dan mereka tak boleh keluar. Jadi kami ni orang luar, siapa-siapa tak boleh masuk. Kami nak masuk pun kita terpaksa pujuk dengan dia punya ketua kota kampung bukan kota kampung. Dia syarikat. Syarikat. Kita katalah kita ni begini begitu, explain. Dekat 10 hari juga tu. Dekat base camp tu, dekat nak explain tu, barulah kami dibenarkan untuk masuk dalam camp ni dalam keadaan tidak ada bekalan air, dalam keadaan tidak ada elektrik, dalam keadaan tidak ada tandas yang proper. Jadi kami dibenarkan duduk dekat camp ni. Kami pun cari tali dan sebagainya untuk kami buat kemah kami, dan jemaah kami ingat 35 hari ikut tidur atas tanah, lantaskan kanvas je. Tetapi benda ni tak rasa sedih. Kami tak rasa sedih lah tidur atas kanvas dan melihat keadaan umat ni kan. Fatihah kami terpaksa ajar word by word kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh ikut. Dia kata, kenapa? Kamu ni Islam ke? Islam. Kenapa Fatihah pun tak boleh baca? Kenapa wuduk pun tak tahu? Dia kata, kami ni Pak Haji, dia kata, kami dah duduk dalam hutan ni dah 3 generasi. Dah generasi ketiga dah, dia kata. Saya tu terang cakap, bos Saudara Iqmal, kalau ada dalam situasi kami ini mana kesusahan kita ambil air 6 km pun tak rasa susah lah. Lepas itu tak ada air. Jadi kita terpaksa angkat air daripada sungai datang ke situ. Besin lah, besin lah. Menggunakan tong-tong air yang kita dah sediakan beberapa tong kan. Itulah air mandi kami, itulah air macam-macam lah nak sempurna, nak masak itu. Kerana ada kedai. Saya ingat hari yang ke-35 ke 34 tu kami dah makan nasi dengan mi Maggi. Apa pun dah tak ada. Itu yang paling mudah. Kedai dah tak ada kan. Bila kita tanya kenapa boleh sampai macam ni, kalau meninggal macam ni, kalau meninggal dunia, itu kami sedih tu. Dia kata kalau meninggal dunia, kami call bos kami. Nanti bos kami akan bawakan mana-mana ustaz daripada kampung kat luar sana kat Sipitang tu. Dan kadang-kadang tak datang. Jenazah kadang-kadang dah sehari suntuk dah, 2 hari kadang tak ada siapa nak uruskan. Dan kami uruskan apa yang kami mampu je. Apa yang memang mampu. Wuduk pun tak tahu, salat pun tak tahu. Saudara Iqbal boleh bayangkan macam mana mereka uruskan jenazah tu. Memang tak ada lah urus.